Bukan lah, tunjuk barang-barang owner lama ke. Ni apa tu? Tengok. Journey beli rumah busuk. Sebelum ni kita orang beli rumah busuk untuk duduk sendiri. Tapi kali ni kita orang beli rumah busuk untuk investment pula. Okey, rumah ni location dia dekat Setiawangsa KL. Kalau siapa tahu Aeon Setiawangsa tu, dekat je, tak sampai 5 minit pun. So rumah ni memang penuh dengan barang-barang owner lama. Dekat 20 tahun jugalah rumah ni kosong. Semua barang-barang masih ada lagi. Baju, bantal, selimut, deodorant dengan lotion dia pun dah expired lama dah. Ada yang kita orang sedekah, ada yang kita orang buang je barang-barang ni. So lepas dah bersihkan rumah, kita orang panggil PU injection. Sebab rumah ni dia ada masalah leaking yang sangat-sangat teruk. Bocor dia dalam dinding tau. Okey, lepas settle PU injection, kita nak buka paket dulu. Disebabkan rumah ni memang ada leaking, jadi paket tu semua dah kembang dan basah. Bila dia kembang dan melekat, lagi susah nak hacking tau. Planning asalnya kita orang nak kekalkan je pakai paket ni. Tapi bila buka skirting tu je dah ada anai. Lagi satu, kalau kita orang pakai je paket ni, nanti masa depan tiba-tiba nak tukar kan dah susah. So sebelum banyak barang lagi, kita orang buka dulu semua paket-paket dekat rumah ni. Tapi kita orang tak decide lagi nak pakai apa untuk lantai. Nak pakai vinyl ke, SPC ke, ataupun kita pakai 3 getah je. Untuk rumah ni memang kita orang planning nak deco DIY je. Nanti saya sharekan juga apa barang-barang yang kita orang pakai. Okey, rumah ni dia ada 2 bilik je tau. Saiz dia pun tak besar sangat, dalam 600 square feet je. 2 bilik dan 1 tandas. Bilik dia dua-dua saiz sama. So ni dia punya ruang tamu. Dekat ruang tamu, paket dia memang dah kembang, ada yang dah terkopik dah. Jadi ruang tamu ni memang kita decide untuk buang juga paket-paket ni. Okey, rumah ni adalah rumah flat, dia tingkat 2 dan rumah ni dia tak ada lift lah, memang kena naik tangga je. Kenapa kita orang decide nak beli rumah ni? First kali adalah disebabkan harga dia. Yang kedua adalah owner pun memang urgent nak pakai duit. Yang ketiga adalah dia punya location. Disebabkan 3 benda tu, jadi kita orang decide untuk beli rumah ni dan jadikan investment. Sebab rumah-rumah yang dekat KL ni dia ada value dia tahu. Lagi-lagi rumah ni yang dekat je dengan public transport dan dekat dengan shopping mall. Kadang-kadang rumah macam ni tak ada orang heran. Yelah, siapa yang sanggup kan nak beli rumah pertama macam ni? Nak kena repair, nak kena buang barang-barang, nak kena kemas. Itu belum lagi kita cerita pasal tunggakan api dengan air. Tunggakan maintenance fee, api, air, semua tu memang kena bayar dulu. Kalau tak boleh dapat kunci. Lepas dah bayar tunggakan, nak apply semula yang baru pun kena bayar juga. So untuk kemas barang-barang ni, kita orang panggil cleaner. Bila dah buang-buang semua barang, barulah nampak lapang rumah ni. Korang tengok ni, penuh satu tong roro ya. Okay, so kalau korang nak tengok next part, apa yang kita orang buat